Anda dah pandai buat crispy onion ring begini? Bos, gelang emas ke? Mari kita pakai. Kau letak gelang emas kau ah. Hasilkan video ni. Okey, pertama sekali kita sediakan bawang Holland yang besar begini. Bagus yang besar lah supaya dia punya ring cantik nanti. Lepas tu depan ni kita buang sedikit. Okey, lepas tu kita potong tebalnya lebih kurang dalam 1 cm. Saiznya begini. Lepas tu kita keluarkan satu. Begini. Guys. Okey, guys, ini step paling penting ya. Dia punya bawang dalam tu ada satu lapisan. Kita panggil membrane. Okey, kalau boleh membrane ni kita kasih buang guys. Okey, nampak? Supaya nanti onion ring kita keluar nampak cantik guys. Kita sediakan air ais. Okey, lepas tu masuk sedikit garam. Masukkan bawang Holland yang kita buat tadi. Kita kena rendamkan air ais. Satu, sebab apa? Sebab untuk hilangkan dia punya bau. Sebab bau ni dia kuat. Okey, bau bawang ni kuat. Kedua, kenapa air ais? Supaya dia punya shape akan kekal. Nanti bila kita goreng dia akan jadi lebih crispy.